Saya baru sahaja habiskan tugasan saya dekat area Kuala Selangor ni. Sekarang ni saya on the way nak pergi setting balik antena ataupun modem wifi yang ada masalah tak dapat langsung signal dekat Rawang. Macam sekarang ni saya on the way ke Rawang lah. Sebabnya saya pernah buat pemasangan dekat salah satu rumah ni. Rumah ni pengulas sukan, kalau kata siapa yang kenal lah. Pengulas sukan tu dia dah lama lah, tapi sekarang ni pun dia masih bertugas lagi lah. So masalah dia satu rumah ni dia duduk dengan isteri dan suami dia. So masalah dia orang tak tahulah, kalau kata jadi apa-apa masalah dekat modem, dia orang tak tahu nak setting tu macam mana. So untuk hari ni saya nak pergi datang balik rumah tu untuk selesaikan lah, tengok apa yang patut yang jadi masalah dekat modem wifi tu. Kita akan betulkan balik, bagikan signal tu dapat semula. Okay, jom let's go gang. Kalau siapa yang dah lama dengan channel ni mungkin pernah jumpalah saya ada buat pemasangan dekat sebelah rumah ni dengan sebelah rumah ni dulu. So rumah sana pun pakai parabolik dan rumah sebelah ni pun pakai parabolik. So antena parabolik dua-dua rumah ni saya dah buat pemasangan lah, sebab tak ada rangkaian fiber. Untuk modem wifi yang saya guna ni adalah modem wifi J10IQ yang first model. Kalau tengok model yang ni sekarang ni tak naik kepada lampu signal langsung lah. So masalah dia kita akan cuba cek SIM card apa semua masih ada data. So saya reset balik modem ni, modem J10IQ ni saya reset balik. Kita nak tengok lah kalau kita dah reset ni boleh dapat ke tak untuk internet yang ada ni. Macam sekarang ni bila saya dah reset pun masalah yang sama, signal tu tak dapat lah. Signal tu tak dapat dan kita akan cuba try tengok bahagian kabel ni, penyambungan dia tu betul ke tidak. Tapi saya dah tak pakai lah untuk splitter wire ni nanti. Untuk rangkaian 4G, kalau kita tengok lampu LTE tu dah menyala. Sebelum ni saya setting kepada lampu 5G lah, tapi lampu 5G tu dah tak menyala. Saya tukar kepada band 4G. Lampu 4G ni menyala, LTE ni. Tapi kita nak dapatkan balik untuk rangkaian 5G ni. Nanti untuk kabel konektor yang tu, wire tu kita dah tak pakai. Nanti saya cuba buka. Sebelum kita nak buka kepada kabel tu, kita masuk balik lah password wifi ni apa semua. Sebab tadi kita dah reset apa semua dan wifi nama semua tu dah hilang. Dia jadi original hilang balik. So kita masuk balik lah password yang J10IQ punya ni. Dan kita akan tengok dia punya bahagian band. Saya nak cuba lock balik band. Kalau tengok sekarang ni untuk 4G pun tak boleh nak connect wifi walaupun dah LTE. Dia jadi macam wifi tu tanda seru. So kita nak cuba try lock balik kepada rangkaian band 28 5G tu lah dengan N78. So kawasan rumah pakcik-makcik ni memang langsung kalau ikutkan dalam rumah tu untuk signal handphone pun memang agak slow lah kawasan sini. Sebab kawasan dia dikelilingi dengan bukit. Memang untuk signal handphone ni memang susah lah. Dia macam mana pun area sini nak mengharapkan internet ni memang kepada wifi lah, baru senang untuk kerja-kerja harian dia. Macam sekarang ni saya akan cuba balik lock kepada band 28 dengan N78 lah. Sebab macam ni dia pakai kepada U-Mobile. So U-Mobile jenis yang U-Home 5G. So kita padam dulu tik apa semua dan kita tinggalkan band 28 sahaja. Dan kita nak tengok untuk 5G ni dapat ke tak untuk rangkaian internet yang macam sebelum ni saya setting. Sebab dulu 5G mula-mula diperkenalkan dah masa saya buat pemasangan ni. Sekarang ni 5G dah terlampau banyak. Mungkin dia dah berubah dia punya kedudukan bacaan signal apa semua. So untuk bacaan signal 5G ni pun memang kalau tengok memang tak naik langsung apa semualah. Dekat bahagian model semua dah okey. Untuk kabel saya dah tak pakai dah yang wire splitter tadi. Saya direct daripada antena punya kabel, dua kabel tu saya terus masuk kepada bahagian modem. Dan kita try on jugalah modem ni lepas kita dah buat penyambungan. Sebabnya bila dulu masa saya buat pemasangan dulu memang saya gunakan kepada konektor wire lah. Dan sekarang ni saya dah tak pakai konektor, memang saya direct kepada modem wifi. Sebab untuk dapatkan signal yang lebih stabil. Untuk signal yang lebih stabil ni kita kena sambung direct terus. Kalau perhatikan dekat sini untuk rangkaian 5G, lampu 5G tu dah menyala. So dah tak ada masalah. Dan bacaan signal pun yang kita dapat sama je macam saya mula-mula setting dulu, tak ada apa-apa perubahan.
So dah dapat lah kepada rangkaian internet 5G. Untuk speed test yang ada sekarang ni, untuk rangkaian U-Mobile, U-Home 5G ni, kita akan cuba try buat speed test. Kalau speed test ni berjalan, bermakna dah tak ada masalah lah untuk rangkaian internet. So untuk rangkaian internet rumah makcik ni, memang kalau ikutkan dulu pun dalam situasi keadaan speed yang macam ni, so tak ada masalah sangat. Untuk kawasan yang memang dia dah terlindung daripada orang kata bukit, pokok apa semua, sebab kawasan atas bukit, jalan masuk pun dah berpusing-pusing ke menghadap bukit apa semua. Tapi untuk rangkaian 5G tu boleh dapat lah, tapi tak dapat kepada speed yang betul-betul tinggi, sebab dalam pekan rawang ni mungkin ada juga yang guna kepada rangkaian 5G. So cuaca dekat luar sekarang ni pun dalam keadaan hujan. Untuk rangkaian 5G sekarang ni memang dah cukup okey dan dah boleh diguna pakai lah. Modem Wi-Fi G10 IQ ni dia masih guna kepada firmware 2.3. So nanti kita akan cuba tukarkan kepada firmware yang baru lah. So signal dalam keadaan yang okey, tak ada masalah. So saya nak update kejap firmware yang baru. Kena alun 3 beradik. Dia main sambak. Satu kena dah ni, satu lagi pom terbalik. Yalah pinggan sampan. Acik tak boleh ingat dah pergi ke Sungai Sarawak, aku naik bot, aku takut. Gayat gini dah lah buaya banyak. Oh, sana buaya banyak tau. Modem G10 IQ ni saya dah update kepada firmware 3.3, so dah tak ada masalah. Firmware pun dah tukar baru. So untuk rangkaian internet pun dah okey, dah boleh diguna pakai, tak ada masalah. Kita connect balik Wi-Fi apa semua. Saya nak setting balik password Wi-Fi makcik ni apa semua dengan nama yang dulu. So dia orang pun tak tahu nak setting apa semua. Apa-apa pun kalau ada masalah memang dia orang akan telefon dekat saya lah untuk mengharapkan internet apa semua. Okey? Dia semua kat sini, itu sebab makcik dia tu hati kalau makcik tak boleh nak buat. Makcik kata jangan bagi ini tak ada. Ini tak ada pegang aku nak bayar. Sebab handphone slow kan? Handphone tak jalan. Kalau pakai ni dia laju sikit kan? Laju. Kanan.